Bagi anda yang berumur 60 tahun ke atas, cuba bayangkan situasi ini sejenak. Anda bangun dari katil pada waktu pagi dan bukannya dengan sendi-sendi yang sakit dan langkah yang perlahan, kaki anda terasa stabil, tegap dan kuat. Anda berjalan melintasi bilik dengan yakin. Anda berdiri dengan lebih tegak. Anda berasa sedikit lebih seperti diri. Anda yang lebih muda, lebih yakin, lebih bertenaga, lebih terkawal. Ini bukan magis. Ini adalah hasil nyata yang boleh diukur daripada pemulihan kekuatan otot anda. Bermula dengan satu tabiat mudah yang menenangkan yang boleh anda mulakan esok pagi terus di dalam cawan teh anda. Kebanyakan orang menganggap teh hanyalah sesuatu untuk dihirup sambil berehat. Tetapi teh tertentu yang disokong oleh sains mengandungi sebatian bioaktif yang membantu membina semula tisu otot, meningkatkan peredaran darah, mengurangkan keradangan kronik dan juga merangsang keupayaan badan anda untuk mengekalkan kekuatan dan mobiliti selepas usia 60 tahun. Kehilangan otot selepas usia 60 tahun adalah nyata. Anda kehilangan 3 hingga 8% jisim otot anda setiap dekad secara senyap. Inilah sebabnya mengapa tugas-tugas mudah seperti berdiri, berjalan, melintasi bilik atau menaiki tangga tiba-tiba terasa meletihkan. Dan inilah bahagian yang kebanyakan orang tidak sedar. Kehilangan otot bukan hanya bermakna menjadi lebih lemah. Ia berkait rapat dengan masalah keseimbangan risiko terjatuh, kehilangan keupayaan untuk berdikari dan penurunan kualiti hidup yang dramatik. Tetapi hari ini saya akan menunjukkan kepada anda 3 jenis TEH spesifik yang disokong oleh kearifan tradisional dan penyelidikan moden yang boleh membantu memulihkan kekuatan kaki, meningkatkan mobiliti dan menjadikan berjalan terasa semula jadi semula. Dan pastikan anda tonton sehingga habis kerana teh nombor 1 adalah teh yang kebanyakan warga emas tidak pernah dengar. Namun ia mungkin minuman pemulih otot semula jadi terkuat yang pernah anda cuba. Sebelum kita bermula, saya ingin mendengar daripada anda. Berapakah umur anda? Dari mana anda menonton dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Tinggalkan komen ringkas di bawah dan beritahu saya teh apa yang anda minum setiap hari jika ada. Kami sedang membina sebuah komuniti di sini, di Makan Sihat Hidup Ceria, dan saya secara peribadi membaca dan membalas setiap komen yang kami terima. Mari kita mulakan senarai kita. Nombor 3, teh rooibos. Juga dikenali sebagai teh semak merah Afrika Selatan. Anda mungkin pernah terlepas pandang teh ini di rak kedai. Sebuah kotak merah terang dengan tulisan yang kelihatan eksotik. Ia kelihatan biasa tetapi ia menyimpan rahsia yang luar biasa. Rooibos secara semula jadi bebas kafein, lembut pada perut dan mempunyai rasa yang licin dan sedikit manis. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak di sebalik permukaannya dalam 2 antioksidan yang jarang ditemui yang dipanggil aspalatin dan notofagin. Sebatian ini umpama pelindung kecil untuk otot anda yang semakin menua. Ia menenangkan keradangan, mengurangkan tekanan oksidatif dan melindungi serat otot daripada kerosakan yang perlahan dan senyap. Satu kajian dalam jurnal Phytomedicine mengesahkan bahawa teh rooibos mengurangkan penanda keradangan dengan ketara dan meningkatkan aktiviti antioksidan pada orang dewasa, terutamanya mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Bagi warga emas ini, bermakna aliran darah yang lebih baik, pemulihan otot yang lebih cepat dan kurang rasa letih selepas pergerakan harian. Saya tidak akan lupa akan Encik Ismail, seorang pesara tukang kayu berusia 26 tahun. Beliau memberitahu saya tak sangka teh boleh bantu kaki saya. Tetapi selepas 2 minggu minum rooibos saya, perasan saya boleh bangun dari kerusi malas saya tanpa rasa berat di paha. Ini bukan sekadar hidrasi. Ia adalah pembaikan selular yang berlaku dari dalam. Dan inilah yang mengejutkan kebanyakan orang. Walaupun tidak mempunyai kafein, rooibos menyokong tenaga yang stabil. Ia membantu mengawal gula dalam darah supaya otot anda sentiasa
mendapat bekalan tenaga yang konsisten. Tiada lonjakan, tiada kejatuhan, hanya kekuatan yang lancar dan stabil sepanjang hari. Bagi kebanyakan orang dewasa yang lebih tua, itulah perbezaan antara keluar berjalan-jalan atau membatalkan rancangan kerana keletihan. Bagaimana untuk menikmatinya? Rendam 1 hingga 2 sudu teh daun rooibos atau 1 ancang teh dalam air panas selama 5 hingga 7 minit. Pada waktu malam, minum suam untuk menenangkan saraf anda dan menyokong tidur yang nyenyak. Pada waktu siang, tuangkannya ke atas ais dengan sehiris lemon. Ia menjadi tonik yang menyegarkan untuk jantung dan otot anda. Beberapa pesakit warga emas saya memanggil rooibos sebagai senjata rahsia mereka. Bukan kerana ia bergaya, tetapi kerana secara diam-diam hari demi hari, ia membantu mereka berasa seperti mereka sedang bergerak melalui kehidupan bukan diseret olehnya. Nombor 2, teh hijau. Anda mungkin pernah mendengar tentang reputasi teh hijau untuk pengawalan berat badan dan kesihatan jantung. Tetapi inilah yang kebanyakan orang, malah mereka yang meminumnya setiap hari, tidak tahu. Teh hijau membantu mengekalkan otot dan mobiliti apabila anda semakin tua. Di teras kuasa teh hijau adalah sekumpulan sebatian tumbuhan yang dipanggil katekin, terutamanya yang dikenali sebagai EGCG, Epigallocatechin gallati. Ia adalah salah satu antioksidan yang paling banyak dikaji di dunia. Menurut penyelidikan yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition (EGCG), membantu mengurangkan keradangan, meningkatkan metabolisme lemak dan mempercepatkan pemulihan otot selepas melakukan aktiviti fizikal, walaupun pergerakan ringan seperti berjalan atau berkebun. Ini menjadi lebih penting selepas usia 60 tahun apabila pembaikan otot melambat dan keradangan berlarutan lebih lama. Anggaplah teh hijau sebagai penetapan semula dalaman yang lembut, memberikan badan anda persekitaran yang lebih bersih untuk mengekalkan kekuatan. Tetapi ada satu lagi lapisan kecemerlangan teh ini. Teh hijau mengandungi dos kafein semula, jadi yang kecil yang menyokong keseimbangan koordinasi dan kewaspadaan. Semua ini penting untuk berjalan dengan yakin dan mengelakkan terjatuh. Dan ia digandingkan dengan L-theanine, sejenis asid amino yang menggalakkan tenaga yang tenang dan fokus tanpa kesan sampingan yang menggeletar. Pesakit saya Puan Siti berumur 72 tahun menjelaskannya dengan terbaik. Saya mula minum teh hijau semasa sarapan. Ia tidak membuat saya rasa gelisah, cuma rasa lebih jelas. Saya boleh membawa barang-barang runcit dan berasa stabil apabila berdiri. Dan jika anda pernah mencuba teh hijau sebelum ini dan tidak menyukai, rasanya kemungkinan besar ia dibancuh terlalu panas atau terlalu lama. Caranya, panaskan air anda sehingga sekitar 175 darjah Fahrenheit, 80 darjah Celsius sejurus sebelum mendidih dan rendam selama 2 hingga 3 minit saja. Ini menyelahkan kelembutan semula, jadinya tanpa rasa pahit. Perahkan sedikit lemon. Ia bukan sahaja mencerahkan rasa, tetapi juga meningkatkan penyerapan katekin yang berkuasa itu. Jika anda sensitif terhadap kafein, jangan risau. Teh hijau tanpa kafein masih mengandungi katekin utama yang menyokong kesihatan otot. Pastikan sahaja ia diproses menggunakan air, bukan dinyah kafein secara kimia. Teh hijau paling berkesan pada waktu pagi atau awal petang. 1 atau 2 cawan sehari sudah cukup untuk membantu badan anda pulih daripada pergerakan harian, menangani keradangan dan memproses protein dengan lebih cekap. Semua ini penting untuk mengekalkan otot anda dan langkah yang kuat sehingga ke usia 60-an, 70-an dan seterusnya. Berhenti sekejap. Jika video ini telah membantu setakat ini, berikan thumbs up dan tekan butang langgan subscribe. Di Makan Sihat Hidup Ceria, kami menyiarkan video kesihatan yang disokong oleh sains setiap minggu untuk membantu anda kekal kuat, mudah bergerak dan berdikari lama selepas usia 60 tahun. Sekarang, mari kita bincangkan tentang teh nombor 1 yang kini mendapat perhatian
ramai doktor. Nombor 1 teh, akar ashwagandha. Ashwagandha, namanya mungkin kedengaran eksotik, tetapi akar purba ini secara diam-diam telah menjadi salah satu alat yang paling dihormati untuk kekuatan dan kecergasan penuaan. Digunakan dalam perubatan Ayurveda selama lebih 3,000 tahun, herba adaptogenik ini kini menarik perhatian doktor-doktor moden dan penyelidik kesihatan warga emas. Dan ada sebab yang baik untuknya. Ashwagandha bukan sahaja menenangkan, ia memulihkan secara fisiologi. Bahan aktifnya yang dipanggil witanolite telah terbukti dapat mengurangkan kortisol, hormon stres yang mempercepatkan kerosakan otot, pengumpulan lemak di perut dan juga brain fog atau kabus otak. Tetapi yang lebih mengagumkan ialah ashwagandha juga membantu menyokong tahap testosteron dan DHEA, hormon utama untuk pengekalan otot dan tenaga pada lelaki dan wanita yang lebih tua. Dalam satu kajian selama 12 minggu yang diterbitkan oleh Journal of the International Society of Sports Nutrition, orang dewasa berumur 60 tahun ke atas yang mengambil ashwagandha mengalami peningkatan ketara dalam kekuatan otot, daya tahan dan masa pemulihan walaupun tanpa mengubah rutin harian mereka. Tiada keahlian gym, tiada angkat berat, hanya peralihan dalam keseimbangan dalaman. Mengapakah ini penting? Kerana selepas usia 60 tahun stres bukan sahaja membuat anda letih. Ia menghakis kekuatan anda, tidur anda, mood anda dan keyakinan anda. Ashwagandha membantu membalikkannya. Pesakit saya, Puan Noraini, umur 68 tahun, memberitahu saya ini selepas hanya 3 minggu. Saya tidak menjangkakan banyak tetapi saya rasa berbeza. Bukan rasa teruja, cuma rasa lebih tenang. Saya bangun dari katil tanpa mengeluh. Saya rasa saya lebih mengawal badan saya. Membancuh ashwagandha sebagai teh berbanding mengambilnya dalam bentuk kapsul menawarkan cara pengambilan yang lebih lembut dan tradisional. Kehangatannya meningkatkan penyerapan dan ritual itu sendiri menggalakkan kesedaran. Untuk menyediakannya, renihkan satu sudu teh akar ashwagandha kering di dalam air selama 10 hingga 15 minit. Kemudian tapis, tambah secubit kayu manis dan sedikit susu bukan sahaja untuk rasa, tetapi untuk manfaat anti radang tambahan dan sokongan tidur yang lebih baik. Saya sering mengesyorkan meminumnya pada waktu petang, terutamanya jika anda menghadapi masalah untuk bertenang atau jika keletihan otot nampaknya berlarutan lebih lama daripada biasa. Teh ini mendapat tempat teratas atas sebab yang mudah. Ia bukan sahaja mengekalkan otot, ia memulihkan seluruh sistem tenaga anda. Daripada menenangkan keradangan dan meningkatkan daya tahan kepada meningkatkan hormon pembina otot dan mengurangkan keletihan, ashwagandha menghidupkan semula percikan keyakinan fizikal yang ramai orang rindukan selepas usia 60 tahun. Teh bonus. Bagi anda yang masih menonton kami, ada teh halba fenugreek, teh rempah yang sering dipandang rendah dengan manfaat otot yang besar. Anda mungkin mengenali halba daripada masakan India. Tetapi tahukah anda bahawa biji emas kecil ini telah digunakan selama berabad-abad untuk membantu mengekalkan stamina testosteron dan kecergasan otot? Sains moden menyokongnya. Satu kajian dari Phytotherapy Research menunjukkan bahawa lelaki yang lebih tua yang mengambil halba setiap hari mengalami peningkatan kekuatan dan peningkatan sederhana dalam testosteron bebas hormon yang sangat berkait dengan pembaikan otot dan tenaga. Bagi orang dewasa yang lebih tua, walaupun sedikit dorongan hormon boleh membawa perbezaan antara berjalan dengan stabil atau berasa tidak seimbang. Pesakit saya Encik Rashid, 73 tahun, telah mencuba segalanya. Minuman protein getah rintangan malah kolagen, tetapi tiada yang berkesan. Sebaik saja kami menambah teh halba ke dalam rutin paginya. Saya tak tahu apa yang ada dalam benda ni, katanya. Tapi saya dah boleh angkat beg barangan runcit saya semula. Bagaimana untuk menggunakannya? Tumbuk satu sudu teh biji halba. Rebus selama 5 hingga 7 minit. Tapis dan minum pada waktu pagi. Rasanya sedikit pahit, tetapi menambah halia atau lemon membantu mengurangkannya.
Ia tidak sesuai untuk semua orang, terutamanya jika anda mengambil ubat pencair darah atau ubat kencing manis. Berbincanglah dengan doktor anda sebelum menggunakannya secara tetap. Sekarang sebelum kita mengakhiri satu peringatan ringkas tetapi penting, teh-teh ini berkuasa tetapi ia bukan magis. Ia berfungsi paling baik apabila digabungkan dengan pergerakan diet seimbang dan tidur. Dan jika anda tidak aktif mengambil kalori berlebihan atau sudah mengambil diet yang kaya protein, menambah teh atau suplemen berpotensi tinggi, mungkin tidak perlu. Juga jika anda mempunyai masalah buah pinggang, sedang mengambil ubat-ubatan atau tidak, pasti bagaimana teh ini boleh menjejaskan kesihatan anda, sentiasa berunding dengan doktor anda terlebih dahulu. Terutamanya apabila melibatkan herba seperti ashwagandha atau halba. Keselamatan diutamakan kekuatan menyusul. Mari kita imbas kembali. Kita bermula dengan rooibos bebas kafein kaya dengan antioksidan dan hebat untuk pembaikan selular. Kemudian kita ada teh hijau terbukti secara saintifik untuk mengurangkan keradangan dan mengekalkan otot tanpa lemak. Seterusnya ialah ashwagandha, penjinak stres yang melindungi kekuatan anda dari dalam, dan kita tutup dengan halba biji emas kecil yang boleh membawa hasil yang besar. Setiap cawan yang anda bancuh bukan sekadar teh. Ia adalah satu langkah ke arah kekuatan. Satu pilihan kecil yang menghantar mesej kepada badan anda. Saya belum selesai. Saya masih mahu bergerak. Saya masih mahu hidup sepenuhnya. Jadi inilah soalan saya kepada anda. Antara teh-teh ini, yang manakah anda paling teruja untuk mencuba dahulu? Tinggalkan komen di bawah. Saya ingin mendengar pendapat anda, dan jika anda mendapati ini membantu, sila berikan thumbs up, kongsikannya dengan seseorang yang anda sayangi, dan jangan lupa untuk melanggan saluran Makan Sihat Hidup Ceria. Kami ada lebih banyak video yang disokong sains akan datang setiap minggu. Anda tidak pernah terlalu tua untuk menjadi kuat semula. Sehingga masa akan datang, jaga diri kekal aktif dan kekal cergas.